Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali pertama dalam sejarah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan barangkali Malaysia keseluruhannya, apabila buat pertama kalinya ditampilkan satu program dinamakan Jom Bisik. Kerana bisiknya ada sebab. Jadi kita akan tahu lagi sebabnya apabila kita berbincang bersama dengan tetamu kita. Tapi saya nak bukakan episod sulung ini dengan satu pantun yang malam semalam timbul ilham nak menulis. Jadi saya kutipkanlah ya. Bukan mudah meniti waktu 8 dekad penuh bermakna 80 tahun masa berlalu. Setianya JKM menabur jasa. Saya percaya ramai di antara anda mungkin tak tahu bahawa JKM sebenarnya sudah berusia 80 tahun. Dan ini merupakan satu kejayaan besar. 80 tahun melihatkan perubahan 8 dekad negara kita dengan masalah-masalah dan hakikat realiti kehidupan masyarakat. Jadi dengan itu, saudara, saya ingin bersama dengan anda menelusuri istilahnya, bagaimana sebenarnya kisah di sebalik tabir. Untuk mengetahui cerita kisah sebalik tabir ni kena cari imam dia. Yang itulah kita panggil bersama kita, yang berbahagia, Datuk Cik Murad Sayang bin Ramjan, yang merupakan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat. Dan sesuai dengan namanya sendiri, maka dia selalu penyayang kepada hal ehwal mengenai kemanusiaan dan keinsanan. Jadi, soalan pertama ni, apa khabar? Alhamdulillah. Ya. Tadi bila disebut imam tu kan, sebaik tadi subuh mayang elok semua kan. Baik. Satunya ialah 80 tahun bukan pendek. Walaupun Datuk mengambilnya sebahagian di hujung sekarang. Tetapi 80 tahun satu perjalanan yang besar dan banyak pencabarannya, pengalamannya, pendedahannya, kisah jerih payah, suka dukanya. Mungkin dapat diceritakan 80 tahun tu apa yang menjadikan JKM seperti mana sekarang? Okey, baik. Tentu sekali bila kita bercerita 80 tahun ni satu jangka masa yang lama, yang panjang. Yang tentu sekali bila kita bercerita tentang tempoh 80 tahun itu, banyak suka duka cerita di dalam perjalanan 80 tahun itu. Kalau kita melihat sewaktu 1946, bagaimana landscape sosial masyarakat Malaysia pada ketika itu. Dan kita bercakap pula hari ini, selepas 80 tahun, bagaimana landscape sosial di dalam negara kita. Dan dalam tempoh itu, JKM mengharungi perjalanan yang panjang ini dan juga melalui berbagai-bagai perubahan landscape sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai contoh, saya nak ambil. Bila kita bercerita tentang, hari ini orang bercakap tentang gelandangan, orang Papua sebagainya. Akta Orang Papua telah diwujudkan pada tahun 1977. Hampir 47 tahun yang lalu. Pada ketika itu, apa yang ada dalam masyarakat kita? Dan kemudian hari ini, akta yang sama, 1977, nak digunakan pada tahun 2026. Tentu sekali, banyak perubahan-perubahan yang berlaku. Itu satu. Yang keduanya, kalau kita melihat bahawa bagaimana di JKM itu, kita mendepani berbagai-bagai cabaran ataupun isu-isu sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kalau kita melihat angka-angka atau statistik yang ada pada hari ini, tidak ada satu pun yang menunjukkan penurunan. Segalanya meningkat. Sebagai contoh, kita bercerita tentang orang kurang upaya misalnya. Hari ini di dalam sistem maklumat orang kurang upaya kita di JKM, kita ada hampir dekat 900,000 jumlah. Dan dari jumlah itu pula kita melihat perubahan-perubahan berlaku, misalnya kalau kita bercerita tentang autism. Mereka anak-anak autism sebagainya. Tahun 2015 misalnya, kita hanya ada 10,000 yang mendaftar kita. Hari ini 89,000. Hampir 8 kali ganda peningkatan itu. Itu yang menunjukkan bahawa semakin hari semakin berlaku perubahan yang besar dalam masyarakat. Dan kemudian JKM masih gagah berdirilah saya kata. Juga memperjuangkan nasib masyarakat golongan rentan yang memberikan pemulihan, memberikan perlindungan kepada masyarakat di luar sana. Itulah perjalanan kisah hidup JKM 80 tahun. Jadi dalam mengharungi 80 tahun dengan keadaan yang berubah sedemikian, saya fikir cabarannya juga kepada petugas-petugas. Kerana
apa yang berlaku 80 tahun dahulu dengan apa yang berlaku sekarang sudah berbeza. Betul. Dan tuntutan-tuntutan berbeza. Dan apatah lagi dalam keadaan sekarang ni, pandangan masyarakat lebih mudah untuk diketahui sekarang dibandingkan dulu. Dulu kita sosial saja kan. Sekarang orang bercerita dengan sesuka hati di pentas terbuka, digital. Jadi bagaimanakah petugas-petugas ataupun warga kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat mengharungi perubahan dan tuntutan? Dulu tak ada autism sangat, sekarang ada. Dan kali ini dengan jumlah yang begitu banyak. Begitu juga yang lain-lain. Jadi bagaimana mempersiapkan tenaga kerja kita itu berhadapan dengan tuntutan yang pelbagai, dengan senario penyakit masyarakat yang pelbagai, sakit masyarakat yang pelbagai. Tuan. Dia, kalau saya nak ambil mudah hari ni, saya nak mengimbau kembali tahun hampir 30 tahun yang lalu, sewaktu saya mula-mula memulakan perkhidmatan sebagai penjawat awam. 30 tahun yang dulu. Dulu, kalau kita nak kenang baliklah, indah juga masa tu. Indah. Kerana indah kenapa? Ketika itu kita tidak dibebani ataupun tidak dibebani dengan apa yang ada pada hari ni. Terutamanya gadget-gadget kita pada hari ni. Ya. Dulu, kalau contohlah, bos kata, ni you pergi meeting dekat Sarawak, kat Sabah, 2-3 hari. Seronok kita. Kenapa? Kerana pada ketika itu, kita pun naik kapal terbang, kita terputus dengan hubungan dengan pejabat kita. Seketika. Sekurang-kurangnya lah. Kan? Bebas. Bos pun tak boleh cari kita. Semua tak. Sebab kita bukan ada telefon bimbit macam hari ni. Ya. Semua, kan? Kita turun kapal terbang, kita pun semua. Dan kita boleh kata, saya tak ada kat office. Kan? Orang kata apa? Escapism sekejap lah, sekurang-kurangnya. Tapi hari ini, bagaimana keadaannya? 24/7. 24/7. Pergi ke Sabah ke, pergi ke mana-mana ke, seluruh dunia pada hari ini. Dan hari ini dunia semakin hebat. Dulu kita boleh bagi juga di dalam pesawat itu, kita kata, sewaktu pesawat itu, katalah kita pergi ke London 12 jam. Selamat, kita 12 jam rehat. Tapi hari ini, kecanggihan teknologi hari ini, dalam kapal terbang pun dah ada wifi pula. Ada wifi juga. Jadi kita, kadang-kadang masih lagi boleh pasti. Macam-macam. Dan kemudian bila kita buka saja phone, bila ada line tu, ada orang kata apa, internet tu, berdering lah. Masuk berbagai-bagai. Segala bagai. Itulah yang viral lah, itulah. Inilah yang saya katakan cabaran kita pada hari ini. Sebab dulu, kita tak berhadapan dengan isu-isu ni. Orang boleh ambil gambar, boleh viral dan sebagainya. Dan kemudian pada hari ini, kalau kita melihat, saya kadang-kadang mengatakan bahawa dunia pada hari ini kita tidak menjaga lisan kita. Apa itu lisan? Lidah dan tulisan. Maki hamun, tulisan yang kadang-kadang dia cakap dulu. Betul tak betul, kemudian cerita. Nanti kita cerita. Tapi inilah yang berlaku pada hari ini. Sebab itu kadang-kadang di kalangan kami di pegawai JKM misalnya, saya baru dalam 2-3 bulan sudah, saya pergi ke Sarawak, saya punya pekerja-pekerja apa-apa staff dari Sarawak beritahu untuk minta tolong sangat-sangatlah. Saya tanya apa masalah. Kami nak kalau boleh ada iPad ke apa-apa semua ke untuk kita nak masa musim-musim bencana ni. Jadi kenapa? Sebab dia kata kita baru nak memperkenalkan satu sistem yang kita namakan MyIBJKM. Di mana orang awam ni boleh masukkan maklumat-maklumat dia dalam MyIBJKM tu masuk. Kemudian apabila ialah kawasan pedalaman, kawasan ni, mereka tak begitu familiar dengan sistem tu. Jadi mereka masuk kadang maklumat-maklumat tu tak betul. Kita kata ketua isi rumah. Ketua isi rumah seorang je lah. Dia bantainya semua ketua isi rumah. Anak dia, bini dia, semua dia boleh ketua isi rumah. Jadi banyak maklumat-maklumat tak betul. Jadi bila kita lihat dalam sistem, tak betul. Jadi oleh kerana kita tidak ada gadget apa semua tu, yang macam iPad apa semua tu, mereka terpaksalah menggunakan telefon mereka untuk lihat betul. Tetapi ini yang saya kata kuasa viral jahatnya hari ni. Mereka ambil gambar, dia tunjuk. Pegawai JKM tak ada kerja lain, main telefon je. Dan jadi kita pula buang masa untuk memperbetulkan, memperjelaskan fitnah itu. Memadamkan fitnah. Ni kerja kita nak membantu masa banjir. Tapi dah nak berlawan dengan tomoh-tomohan viral ini. Ini yang jadi masalah kepada kita.
Sebab itu, inilah satu cabaran yang saya rasa semakin hari, bukan hanya JKM lah, tapi orang kata seluruh masyarakat Jentera. pada hari ini, jentera kerajaan ataupun swasta sebagainya. Kadang-kadang itulah yang boleh orang kata menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak baiklah dalam masyarakat kita. Baik. Disebabkan dah cerita pasal pandangan masyarakat pada kita. Mungkin dapat dijelaskan tentang fungsi sebenar-benar JKM ini dalam konteks memenuhi visi dan misi dan khidmat yang diberikan oleh warga kita lah, warga kerja kita. Okay. Saya bila bercerita tentang JKM, ramai orang yang sebenarnya dia tidak tahu sangat sebenarnya berkaitan dengan JKM. Tapi biasalah kadang-kadang ni saya selalu sebut istilahnya sembang kedai kopi ni free. Kan, seronok kan. Orang kata sembang kari. Sembang kari kan, sembang kari. Okay. Tapi mereka tidak tahu apakah yang dilaksanakan oleh JKM. Secara ringkas, saya tak tahulah sempat tak dalam masa kita dalam 40 minit kita nak bercerita tentang kumpulan sasar JKM. Okay, saya nak mulakan dengan nak mencerita apa kumpulan sasar JKM. Yang pertama, kita menjaga kanak-kanak. Yang kedua, kita juga menjaga warga emas. Kemudian kita menjaga OKU, orang kurang upaya. Kemudian kita menjaga mangsa perdagangan orang. Kemudian kita jaga mangsa bencana. Dan kemudian kita juga menjaga pesalah-pesalah muda di bawah Perintah Khidmat Masyarakat. 8 kumpulan sasar. Jadi 8 kumpulan sasar itu, setiap satu itu dia mempunyai cerita yang berbagai. Baik, kalau saya nak mulakan dengan kanak-kanak dulu. Kenapa kita menjaga kanak-kanak? Sebab akta kanak-kanak itu diletakkan di bawah JKM. Jadi, bila kita cakap, selalu orang tanya saya dulu. Bila saya masuk. Jaga kanak-kanak tak apa maksud tu? Jaga kanak-kanak itu bermaksudnya ialah kita memberikan perlindungan, penjagaan itu semua kepada anak-anak itu. Bermulalah daripada dia umur 1 hari hingga dia 18 tahun. Sebab di bawah akta kanak-kanak dikira sampai umur 18. Itu kanak-kanak. So, bila tanya lagi, ialah jaga macam mana? Jawapan saya ialah sebagaimana kita menjaga anak-anak kita. Okey, mungkin ada orang yang kita dengar dalam masyarakat kita. Kadang-kadang kita dengarlah contoh. Seorang bayi ditemui oleh imam, tadi cerita imam ni kan. Pukul 4 pagi di depan masjid dengan tali pusatnya dengan kain batik je. Betul? Berita itu kita pun baca. Ya, anak siapa layak. Tetapi pernahkah kita bertanya pula mana budak dia pergi lepas tu? Inilah yang JKM jaga. Daripada umurnya 1 hari ke tali pusat ke tali apa ke, sehinggalah dia 18 tahun. Kita letakkan di rumah kanak-kanak. Kita nama rumah kanak-kanak. Rumah kanak-kanak ini macam tu sebut, kita jaga masyarakat kita sendiri. Maksud kata ialah daripada baby itu tukar pampersnya, dia kembung perut ke, dia menangis malam ke, apa sekali-kali kita jaga. Petugas-petugas JKM lah yang jaga rumah kanak-kanak itu. Kemudian apabila sampai satu peringkat, dia nak kena pergi kepada sekolah tadika, pra, nak belajar ABC 1, 2, 3. Kita lah jaga je. Kita hantar ke kemas ke semua. Yang kita ambil jaga. Pakaian dia, makan minum dia, emosi dia, semua kita jaga. Masuk pula, dah habis tadika, pergi darjah 1. Darjah 1 pula. Darjah 1, masuk darjah 1. Pergi sekolah pagi-pagi, bagi duit belanja. Bagaimana anak kita lah. RM3, RM2, contoh. Hari ni dah RM7 tau. Jaga. Urusan 50 sen pun tak sampai. Dululah kan. Kita. Kemudian, bila dia nak masuk, nanti nak dulu ada penilaian darjah 5, dululah yang dah tak ada. Lepas tu nanti UPSR, ni, sampailah. SRP ke kalau ada dululah zaman ini, sekarang ni SPM. Sampailah peringkat itu kita jaga. Semua. Itulah yang kita jaga. Mereka ini berbagai-bagai kisah. Ada yang bayi yang kita kata kita selamatkan. Ada yang anak-anak yang mangsa penderaan yang kita beri perlindungan, yang dia tidak ada orang yang sesuai atau keluarga yang boleh menjaga dia. Ada kanak-kanak yang mungkin kadang-kadang mak ayahnya terlibat dalam jenayah, dua-dua je dalam penjara. Kemudian ada yang berbagai kisah saya itu. Dan hari ini kita mempunyai 41 institusi yang menjaga kanak-kanak.
umur bawah 18, macam-macam kisah. Jadi nak menceritakan ialah inilah peranan yang dimainkan oleh ya orang tak tahu. Saya ingat Nizam pun tak tahu tak cerita ni tak? Baru tahu kan? Jadi bila kita jaga itu, sebab itu attachment kita bersama dengan anak-anak itu, kita merasakan mereka itu sebagai seolah-olah anak kita sendiri. So bayangkan daripada kalau dia tu bertugas di rumah kanak-kanak, dijaga anak-anak tu, daripada baby tu sampailah umur 18, dia akan lihat itu sebagai anak dia. Dan kemudian hari ini, bila cerita tentang anak-anak ni pula, kan, bila umur 18 dia bawa akta kanak-kanak itu semua, umur 18 dia habis, dia tidak boleh lagi duduk di institusi JKM. Nah, soalan bertanya pula, mana dia nak pergi? Ya. JKM lagi nak kena fikir. Jadi kita merasakan bila umur 18 tahun, dia nak dibebaskan di dunia luar. Hari ni orang kata apa? Hidup sangat keras. Ya, benar. Betul. Umur 18 saya ada anak sendiri umur 18. Dia nak pergi mana-mana pun kita tanya nak pergi mana, Risau kita. Kita risau dengan apa yang ada pada hari ini. Ini kan pula dia yang dalam kehidupan dia selama 18 tahun di bawah institusi JKM ni, dia tak ada macam kita je Niza. Dulu kita masuk kebun, curi macam Niza kan, pernah curi buah pelam kan? Pernah curi lah. tak adalah. Curi tak adalah. Kena kejar lah. Ya. Kita kena masuk kolam. Orang lain kejar, kita terikut. Kita terikut. Macam-macam kisah. Diorang ni tak melalui benda tu. Survival tu tak ada. Kita dulu, macam zaman saya lah, cerita saya, sekolah kan. Kita tak ada duit. Nak minta mak ayah pun susah. Kita cari kerja. Pergilah cari tengok. Orang potong rumput dekat padang sekolah. Kita pun pergi kau. Nak dapat duit. Tapi diorang tak ada survival tu semua. Dalam keadaan itu, kita nak bebaskan dia dalam masyarakat. Macam mana? Jadi kita bertanya, umur dari baby sampai 18. Fikir lagi sampai ke situ. Selepas 18. Sebab kita tak nak nanti akhirnya, pusing-pusing, dia balik kepada institusi kita. Menerima bantuan dari kita. Segala-galanya. Okey, sebab itu hari ini, apa yang kita buat di JKM, dalam tempoh setahun lebih saya kat sini, apa yang kita buat? Kita bagi dua penekanan. Yang pertama, saya beritahu kepada pegawai kita kena usahakan. Kalau mereka ini, kita melihat mereka ini ada kecenderungan akademik. Maksudnya, dia boleh pergi dengan akademik. Kita pastikan kita dapatkan tenaga-tenaga pengajar, cikgu tuition ke apa ke yang latih tubinya segalanya supaya dia boleh skor 10A, 9A, 11A. Alhamdulillah, tahun lepas kita dapat juga pelajar-pelajar yang ada 8A, 9A, 10A yang akhirnya dia melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Sebab saya masih yakin dan percaya. Saya mungkin konservatif lah kot agaknya. Seorang itu boleh mengubah hidup dia adalah melalui pelajaran. Pendidikan. Mungkin saya mengambil diri saya sendiri. Tapi mungkin hari ini dunia dah berbeza lah kan. Dulu saya anak kampung, kita susah apa semua, kita belajar, kita masuk universiti, kemudian kita ada degree. Dengan degree itu kita boleh dapat peluang pekerjaan yang baik. Akhirnya hari ini menjadilah ketua pengarah kan. Lebih kurang itulah ceritanya kan. Kalau dulu kalau tak ada semua agak-agaknya masih lagi buka ikan lah kot. Contoh kan. Maksudnya saya masih percaya benda itu. Dan sebab itu, saya nak supaya anak-anak kita yang terbuang, yang sebagai kisah ini semua. Mereka ini ada akademik yang baik dan kemudian daripada degree, dia boleh buka new chapter dalam hidup dia. Itu dari segi akademik. Kemudian hari ini yang kedua, kita melihat peluang lain juga. Ada di kalangan, ialah Allah Ta'ala menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Kalau semua nak jadi macam Niza, pengacara, macam kerja kat TV3, siapa pula nak repair pipe? Penat orang tengok kita nanti. Penat kita. Siapa juga nak repair kereta? Siapa nak repair aircon? Siapa yang nak buat pendawai elektrik? Sebab itu kita beri penekanan kepada TVET. Cantik. Supaya anak-anak ini, dia ada kemahiran. Dengan kemahiran itu kita harap dia boleh gunakan untuk mencari rezeki. Jadi dia taklah berharap kepada kita. Inilah benda-benda yang sekali lalu yang kita buat untuk anak-anak. Dan begitu juga untuk makluman semua, mungkin ada orang tanya juga. Itu dia kata, kami tak apa-apa pun. Tapi kita tahu dalam masyarakat ini, kadang-kadang, macam saya sebut tadi, kita ada institusi di bawah JKM ini. Dan di luar sana, kita juga yakin dan percaya bahawa anak-anak ini, dia sepatutnya berada dalam keluarga. Because dalam keluarga itulah kita merasakan tempat yang institusi terbaik. Itu, ya.
Sebab itu kita ada satu program dipanggil, kita bagi bantuan dipanggil bantuan anak pelihara misalnya. Kadang-kadang ada yang kita bila dia ni mungkin mak ayah dia dah meninggal ataupun terabai dan sebagainya. Kita mencari orang-orang yang sesuai untuk menjaga. Sebab kita tak boleh pula semua bubuh industri JKM. Bubuh industri JKM berapa banyak kita nak buka. Betul. Bila kita cerita pasal, saya fikir ini kita menceritakan ini baru satu aspek ya. Ya, betul. Itu pun baru satu sebahagian daripada banyak lagi dalam aspek yang sama. Cuma banyak lagi saya fikir kita nak ceritakan kepada masyarakat ini, memberikan gambaran kalau satu ini dia punya liputannya itu luas. Bayangkan dengan 7 yang lain lagi. Kita rehat dulu. Betul. Kita sambung lagi lepas rehat dulu dia orang tak bagi kita waktu banyak-banyak. Okay. Sebab dia suka dengar bisikan kita lagi. Jadi saudara, kita rehat seketika, kembali nanti kita bersama dalam Jom Bisik. Yang akan bisik ini adalah Ketua Pengarah sendiri tentang hakikat realiti di sebalik Jabatan Kebajikan Masyarakat yang sudah 80 tahun usianya berkhidmat, berbakti kepada rakyat kita. Jadi saudara, rehat seketika, kembali nanti kita bisik-bisik lagi lah dengan Datuk. Kembali kita di dalam Jom Bisik bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membicarakan tentang sedikit mengenai 80 tahun wujudnya Jabatan Kebajikan Masyarakat berkhidmat dan berbakti kepada kita semua rakyat Malaysia. Dan kita tadi dah cerita satu bahagian daripada apa yang dilakukan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Baru cerita tentang kanak-kanak saja. Itu pun belum cukup habis lagi. Itu baru sikit saja, baru setitik saja tu kan. Datuk. Jadi sekarang ni saya nak mencadangkan supaya ini akan dijadikan satu siri nanti untuk Datuk bercerita lagi pengalaman dan boleh menjadi bahan juga kepada anda untuk merujuk. Cuma sekarang ni bila kita tekan 80 tahun itu, satu di antara biasanya ada dalam jabatan kebajikan ke baik jabatan-jabatan lain ke, dia ada visi dan misi. Yeah. Sekarang ni 80 tahun pastinya visinya berubah ataupun sudah berbeza dan misinya juga berbeza. Jadi dalam 80 tahun ini, sekarang punya visi dibandingkan dengan yang dulu bagaimana dan bagaimanakah pendekatan yang Datuk fikir paling afdal untuk dilaksanakan ini secara berkesan. Kalau saya nak bercakap tentang visi dan misi kita pada hari ini, tentu sekali macam saya sebut tadi, masa berlalu, landscape sosial berubah dan sebagainya, banyak berlaku perubahan-perubahan besar dalam negara kita. Tentu sekali saya sebagai contoh, bila kita bercerita tentang golongan orang kurang upaya misalnya, kita tak nak lagi melihat orang kurang upaya ini satu golongan yang kita memberikan sekadar belas ihsan kesihan kepada mereka. Tidak. Kita perlu mengubah kepada memberi peluang kepada mereka untuk bersama-sama dalam masyarakat. Peluang bagaimana? Hari ini kita bercakap tentang soal, misalnya kita bercerita tentang kalau dalam perkhidmatan awam dia kata 1% orang kurang upaya dalam perkhidmatan awam. Kalau kita melihat dalam tempoh yang panjang, saya telah hampir 30 tahun dalam perkhidmatan awam. 1% ini pun masih belum dapat dicapai. Ini yang saya katakan soal peluang. Sebab itu hari ini, kalau kita bercakap tentang orang kurang upaya di kalangan majikan, semua, mereka merasakan pemahaman mereka tentang OKU itu bagaimana. Kita nak beritahu pada hari ini kepada masyarakat bahawa bila kita bercerita tentang OKU ni ada berbagai-bagai kategori. Kita bukan bercakap beri peluang, saya sebut tadi, beri peluang pekerjaan, apa semua mereka dapat hidup dalam masyarakat, kita beri peluang kepada mereka. Bukan OKU yang terlantar, yang memang kita kata yang memang tidak berupaya. Bukan itu maksudnya. Tetapi ada OKU yang misalnya contohnya, mungkin dia mempelai dia OKU dari segi kakinya, fizikalnya. Tapi benda lain dia boleh berperanan sebagai orang biasa. Kemudian mungkin ada benda-benda yang kita boleh bantu beri sokongan kepada mereka. Sebab itu kita nak beri peluang kepada mereka supaya sama-sama dapat menyumbang dalam masyarakat. Dan kita kena mengubah persepsi kita berkaitan dengan OKU ini. Kadang-kadang mungkin stigma kita, bayangan kita tentang OKU itu kita tak begitu clear.
Ini yang masalah dia, kan? Bukan semua OKU itu OKU yang orang kata apa, hanya minta simpati ataupun benar-benar orang kata apa, perlu dibantu. Tidak. Ada OKU yang lebih baik daripada orang biasa pun. Sebagai contoh, katalah orang yang penglihatan misalnya. Ada bidang-bidang lain mereka hebat. Dan kita lihat kadang-kadang ada OKU yang kakinya, tangannya masih sempurna. Dia boleh melakukan kerja-kerja dengan otak masih bijak. Otak dia masih bijak, sebagainya. Ini yang saya maksudkan. Yang saya harap kita dapat mengubah persepsi itu semua. Dan kemudian kalau saya nak bercerita tentang satu aspek lagi berkaitan dengan OKU ini, macam saya sebut tadi. Angka-angka setiap tahun menunjukkan peningkatan dan peningkatan. Macam saya sebut autism misalnya. 2015 yang berdaftar dengan JKM ialah lebih kurang 10,000 atau 15,000 orang ketika itu. Hari ini dah 89,000 peningkatan di segi semua tu. Dan saya nak beritahu pula, ini yang peranan JKM. Dan kita nak beritahu, di kalangan ibu bapa yang mempunyai anak-anak autism ini ujian yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Dan saya nak beritahu bahawa untuk mereka menghantar program-program terapi untuk anak-anak ini, yurannya sangat mahal. Saya difahamkan paling murah 1,400 untuk sebulan. 1,400. Bayangkan kau. Dan kadang-kadang ada ujian yang mereka hadapi pula. Bukan seorang anak autism, 2 anak autism. Saya pernah jumpa 4 anak dia. Autism. Itu saya kata. Di kalangan ini. Jadi mereka ini perlu dibantu. Sebab itu, apa yang kita cuba buat pada hari ini ialah kita membangunkan pusat perkhidmatan autism. Yang mana kita nak supaya mereka ini mendapat, orang kata apa, sewajarnya intervensi dalam yang perlu diberi. Cara-cara dia nak. Sebab itu saya tertarik bila kita mengadakan kerjasama dengan beberapa pertubuhan ataupun NGO, persatuan-persatuan yang terlibat dalam bidang autism ini. Kita menghargai keupayaan mereka dan juga kepakaran mereka. Dan kita sama-sama. Kita tidak bersaing dalam perkara ini. Kita nak supaya kita sama-sama bekerja membangunkan kepakaran kemahiran. Sebab itu kita dah bermula di Pusat Perkhidmatan Autism di Bangi, di LPP Bangi, yang mana kita bekerjasama dengan NASOM, satu persatuan yang terlibat dalam autism, dan juga DAMIA, satu persatuan yang juga terlibat dalam anak-anak autism ini. Dan kita nak supaya pegawai-pegawai JKM juga bersama-sama dengan mereka. Dan kita tahu macam mana kita nak mengendalikan anak-anak autism ini. Sebagai contoh, bila saya pergi ke Kuching, Sarawak, ada satu Kuching Autism Association misalnya, yang mungkin semalam saya tak tahu mungkin nanti pegawai saya yang menjaga bahagian OKU ini akan menjelaskan apa yang kita buat. Cuma saya nak share ini ialah bagaimana kita melihat di Kuching itu, satu persatuan autism di Kuching, mereka buat satu mock-up dapur dan juga bilik tidur kepada anak-anak ini. Jadi bagaimana anak-anak dilatih apabila mereka masuk ke dapur, macam mana nak mengendalikan pisau, macam mana nak mengendalikan dapur masaknya, sinkinya, supaya mereka familiar keadaan itu. Kemahiran hidup dia. Kemahiran hidup dia. Dan kemudian kita buat satu mock-up di mana di situ ada bilik tidur, ada apa semua. Bagaimana dia nak mengendalikan bilik tidur itu, bagaimana selimutnya, tudup. Diajar perkara-perkara yang begitu. Dan kemudian diberikan kemahiran-kemahiran hidup, terlibat dalam bidang nursery. Dan mereka ini, di kalangan saya melihat anak-anak autism ni, dia ada keistimewaan dia. Mereka ini sangat fokus. Sebagai contoh, saya berjumpa dengan satu PDK, Pusat Pemulihan Dalam Komuniti ini, di mana ada seorang anak istimewa autism ini, dia buat kek. Kek dia sangat sedap. Sebab dia sangat accurate. Bila kita kata 100 gram itu, maka ukurannya 1 gram. Dia tak macam kita. Tak betul macam kita macam Nizar kan. Kadang-kadang kita curi-curi sikit. Ni 100 gram. Tak apalah, 150, 90 semua. Asal ada. Asal ada dia. Dia memang, dia fokus. Dia begitu berdisiplin. Terperinci. Jadi hasilnya itu memang akan dapat hasil yang baik.
Ini yang saya kata, kelebihan-kelebihan itu yang kita nak supaya di JKM ini kita menjalankan apa kata intervensi supaya kita sama-sama untuk membantu rakyat. Satu yang menarik yang apa yang Datuk sebut adalah pendekatan yang dilakukan oleh JKM sekarang ni bukan hanya sekadar membantu secara touch and go, ya. Ya. Bermakna sekarang ini diluaskan lagi sampai kepada peringkat kemahiran untuk dihidup. Kan? Bermakna selepas membantu, kita ada urusan-urusan tambah nilai lagi. Dengan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan. Sebab itu saya kata tadi, kita bukan bercerita tentang simpati atau kasihan. Kita nak peluang itu diberi kepada mereka. Dan kita menyediakan peluang itu. Dengan inklusifnya. Supaya mereka akhirnya, yang penting sekali ialah kita tidak mahu dalam masyarakat kita akhirnya semuanya kita terpaksa nak bergantung kepada kerajaan. Semuanya kena suap. Semuanya perlu disuap. Dan nak tak nak, ialah bukan ada orang marah kat saya pula kata, habis kerajaan buat apa? No. Kita memberi, inilah kerajaan buat. Kita nak supaya mereka ini akhirnya sebab kita hari ini kita melihat keadaan ketidaktentuan ekonominya dan sebagainya. Kita nak menyediakan supaya semua golongan dalam masyarakat kita bersedia mengambil peluang apa yang disediakan oleh kerajaan. Saya ada dua aspek nanti mungkin boleh diberikan dalam masa 2 minit untuk satu aspek ni. Pesanan Datuk kepada pertama masyarakat. Bila melihat kerja yang dilakukan oleh JKM, itu satu perspektif, ya, supaya mereka dapat memahami gerak kerja dan juga tuntutan yang dihadapi atau pencabaran yang dihadapi. Keduanya ialah bagaimana pula pesanan Datuk kepada petugas-petugas yang saya tahu, saya pernah melihat bagaimana sebahagian besar mereka ini melakukan kerja-kerja di luar kefahaman orang ramai. Dia tak tahu sakit peningnya, susah senangnya, dan bagi saya mereka lebih manusiawi lagi daripada orang yang menjaga ataupun keluarga yang menjaga. Jadi mungkin dua aspek ini bagi saya penting untuk kita membuka pendekatan perbincangan Jom Bisik ini supaya masyarakat dapat memahami dan menghargai, dan petugas-petugas kita juga mengerti bahawa kita mengerti juga dengan mereka ini. Mungkin Datuk boleh memberikan sedikit. Cuma kemungkinannya pada hari ini yang berlaku dalam masyarakat, ya, saya selalu sebut, ya, di JKM ini dia sama dengan agensi-agensi yang memberi kebantuan ataupun sokongan kepada masyarakat di luar sana. Kita melihat ada golongan masyarakat atau orang yang diuji lebih teruk lagi, yang kita tak tahu, yang kita kadang-kadang kita rasa diri kita je, kita tengok orang lain. Saya pernah melihat bagaimana seorang ibu tunggal yang baru kematian suaminya pun hanyalah bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan, meninggal. Kemudian dia ada anak OKU, kurang upaya, yang kalau boleh saya ceritakan, kepalanya besar dan kemudian dia tidak boleh berjalan, terpaksa mengesut dalam rumah. Ada 3 orang. 3 orang. Tu saya kata ujian dia sangat-sangat besar. Dan kita pun terasa mampukah kita nak berhadapan dengan situasi itu. Dia nak pergi kerja pun, macam mana dia nak pergi kerja? Anak 3 orang ini tak ada siapa pun nak tengok di rumah, yang terpaksa mengharapkan dia. Macam mana dia nak mencari pekerjaan rezeki? Tentulah akhirnya kita nak mengatakan bahawa dalam masyarakat ini, akhirnya kita kena kembali kepada nilai asas kekeluargaan. Kita kena bina keluarga kita dengan cara yang betul. Pendidikan yang betul, kasih sayangnya dan sebagainya. Itu peranan masyarakat. Sebab kita kena tahu, dalam masyarakat kita ni, keluarga itulah satu entiti yang penting. Sebab itu kalau kita melihat lepas ini, yang saya nak cerita lagi ialah golongan dipanggil keluarga mas dan sebagainya. Mungkin tak apalah. Itu kita akan simpan. Kita bisik kemudian. Okay. Cuma sekarang ni bagaimana pula dengan pesanan Datuk kepada yang kita katakan warga kerja kita sendiri? Kadang bila kita didengarkan dengan sungutan, rungutan, kritikan masyarakat yang kadang-kadang tidak berasas, bagaimana kita tak memulihkan semangat mereka bahawa jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelah. Okey. Saya selalu bercakap kepada kaki tangan ataupun warga kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita ada hampir 7,000 seluruh negara, jumlah yang besar. Saya kena akui bahawa dalam 7,000 itu tentu sekali ada beberapa orang segelintir yang mungkin mempunyai
perkara-perkara yang negatif yang dilakukan. Di mana-mana organisasi pun begitu. Tetapi saya nak masyarakat faham bahawa bagaimana beban yang ditanggung itu. Macam saya sebut tadi. Sebagai contoh, kalau kita lihat dipanggil pejabat kebajikan masyarakat daerah misalnya, kita ada kaunter-kaunter. Kaunter-kaunter kita ini adalah satu kaunter yang sentiasa menjadi tumpuan orang. Orang nak minta bantuan, dan semua. Okey. Dan apabila mereka nak berhadapan dengan klien kita ni, kita kata klien kita ni, berbagai-bagai kategori. Kita faham. Kadang-kadang contoh, seorang yang kematian suami, anak 5-6 orang, apa semua. Tentulah dia merasa mana lagi tempat dia nak pergi, JKM. Kemudian, dan kita pula apabila nak memberikan bantuan, ada proses-proses yang perlu kita buat. Kita kena pergi ke rumah dia, kena tengok semua itu. Makan masa lah kan. Tentu sekali ada prosesnya. Nak mengesahkan. Kan? Nak mengesahkan. Kita tak boleh kata datang-datang isi borak terus. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita kata dia kena buat ini, kita minta maklumat itu. Kadang-kadang ketidakfahaman itu. Berkali-kali nak kena beritahu apa semua. Ini benda-benda yang kadang-kadang dia menimbulkan sedikit konflik. Saya akui perkara itu. Sebab itu kita di bawah apa yang kita buat di bawah JKM ini ialah kita mengadakan mystery shopping juga. Kita pergi, kita lihat bagaimana kaunter-kaunter kita bergerak dan sebagainya. Dan tapi saya nak beritahu, saya beberapa kali bila ada kesempatan, bila saya turun ada program-program yang saya tahu di situ ada pejabat JKM, saya terus masuk ke pejabat JKM itu di kaunter-kaunter, saya berdiri di belakang petugas-petugas saya. Kadang-kadang orang tak perasan pun, ada yang tak perasan pun, tidur di belakang. Teruskan kerja. No, orang kadang-kadang rasa kita kasar. Tapi kita nak kena beritahu kadang-kadang apa yang berlaku ialah contoh-contoh. Bukan kasar. Kadang-kadang tu orang tak faham. Yang nak dapat bantuan itu ialah kadang-kadang ialah warga emas. Yang kadang-kadang kita terpaksa bercakap dengan suara yang kuat sikit. Sebab dia tak perlu dengar. Kadang-kadang dia tanya banyak kali. Jadi kita nampak macam, kasarnya. Kuat suara. Apa dia? Itu satu. Kita berkasar. Berkasar. Lepas tu kita dah isi semua. Lepas tu dia datang balik. Dia apa tadi cakap tadi? Nampak? Satu. Yang kedua, kadang-kadang yang datang berjumpa dengan kita adalah golongan OKU. OKU ni berbagai. Ada OKU yang Down syndrome, ada autism, ada pendengaran, ada macam-macam. Kata dia. Jadi mereka ini pun kadang-kadang, yalah, kita senang cakap lah. Tapi bagi petugas-petugas yang duduk situ 4 tahun, 5 tahun setiap hari macam tu, bayangkan. Ada masa kesabaran itu teruji. Dan inilah cabaran-cabaran kita. Tetapi saya selalu pesan kepada, kadang-kadang saya selalu pesan kepada pegawai-pegawai warga kerja JKM, apa pun keadaannya, anggaplah ini adalah satu ibadah kita. Pada saya, tidak ada satu kerajaan di dunia ini yang boleh bayar gaji yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh warga JKM. Sebab saya nak cerita, contoh, kenapa saya berkata begitu, bagi warga kerja JKM yang menjaga warga tua bedridden yang terlantar di rumah Ehsan misalnya, yang perlu disuap, yang perlu dibasuh najisnya, makan dijaga makannya, itu mereka itu tidak ada hubungan kekeluargaan apa pun. Anak pun tinggal, waris pun tinggal. Tapi kitalah yang menjaganya daripada najisnya, makannya, minumnya, malamnya, siangnya, pukul 12 malam, pukul 1 pagi, kadang-kadang menjerit, minta tolong ketegangan otot lah sebagainya, sakit perut, angin dan sebagainya. 24/7. Izzah, siapa yang sanggup jaga buat benda macam tu? Ini petugas kita kena buat. Kita kena buat. Pagi-pagi basuh najis. Basuh luka. Kadang-kadang ada yang sakit mental, yang demensia, yang tak ingat apa-apa semua. Yang terpaksa kita melayan. Dan bukan mudah nak menjaga golongan-golongan yang macam ni. Tetapi mereka ini dengan grade yang rendah begitu, dengan kemungkinan. Saya bukanlah kata kita nak komplain, tapi itulah nak ceritakan. Kalau dari segi hakikatnya nak disekira dengan kalau di luar sana, contohlah kalau kita bercerita pusat-pusat jaga yang mewah itu berapa kos yang dikena. Ya. So, ni masa sangat-sangat mencemburu kita ya. Dan saya nak minta
perjanjian itu untuk saya sesekali datang menerjah kita cerita sasaran demi sasaran golongan. InsyaAllah. Boleh. Yang akhir ni, Datuk, sebelum kita mengucapkan tamat untuk siaran pertama, kan? Sebab nanti kita ada siaran kedua nanti dengan Datuk ni. Okey, bahawa kata-kata rumusan daripada JKM 80 tahun dan masa depan JKM ini. Dalam masa 2 minit. 2 minit. Walaupun saya percaya memang tak cukup. Tak cukup. Tak apa. Saya cuba. Sedaya upaya nak bagi 2 minit. Okey. Apa yang saya nak katakan ialah macam saya sebut di awal tadi. Landscape sosial negara kita berubah dalam tempoh 80 tahun. Kalau kita melihat angka-angka statistik menunjukkan peningkatan. Dalam warga emas misalnya. Kita menuju negara tua 2036 nanti. Okey, tentu sekali. Tuntutan masyarakat pula yang memerlukan bahawa dibantu. Tetapi saya nak beritahu pada hari ini ialah kita kena melihat dari perspektif yang berbeza juga. Tidak semua itu perlu ditangani oleh JKM atau kerajaan semata-mata. Keluarga harus berperanan. Masyarakat harus berperanan. Semua orang harus berperanan dalam masyarakat. Akhirnya kita nak supaya Malaysia ini menjadi satu negara yang sejahtera, yang aman, damai. Akhirnya semua masyarakat terbela. Saya terpanggil bila Datuk sebut dengan itu, saya membayangkan suatu waktu nanti inklusivitinya itu meluas. Berartinya masyarakat di satu tempat yang adanya orang-orang bermasalah di kalangan mereka itu dijaga juga oleh masyarakat sendiri. Kerana saya pun juga buat kerja-kerja komuniti. Betul. Dan pernah saya melihat bagaimana satu komuniti itu menjadi pentas asas kepada menjaga orang-orang tua yang tinggal berseorangan. Kan? Anak-anak kecil yang berkeliaran kerana mak bapak ada bekerja. Saya fikir satu masa nanti dengan pendekatan yang dibawa inklusif yang dibawa oleh JKM ini akan ada masyarakat yang betul-betul sempurna sejahtera, insyaAllah. Baik, saudara, nampaknya kita ni sangat-sangat dicemburi waktu dan seperti mana yang dijanjikan oleh Datuk, dimintakan pandangan penceritaan kisah-kisah di sebalik setiap golongan sasar yang ditumpukan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saudara, 80 tahun bukan kecil, bukan pendek, lama. Dan banyak pengalaman yang dilalui, susah senang telah pun dilalui. Saya pernah terlibat dengan penyertaan-penyertaan tertentu bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat waktu saya tua-tua dulu. Sekarang saya muda, saya tak buat. Saya banyak interview sekarang ini. Jadi saudara, saya yakin bahawa apa yang anda boleh buat adalah bila anda menerjuni realiti kehidupan petugas-petugas Jabatan Kebajikan Masyarakat di lapangan, anda akan mengerti bagaimana mereka telah berkorban besar untuk kita dan keluarga kita dan juga masyarakat kita. Jadi untuk anda yang bertugas di Jabatan Kebajikan Masyarakat, saya tabik spring. Kerana kita adalah wira yang tidak didendang. Sebab. Dan tetapi tak apa. Tuhan itu Maha melihat dan kadang-kadang dia tidak beri sekarang, tetapi satu masa nanti kita akan dicurahkan dengan limpahan rahmat yang sebesar-besarnya. Bagi anda yang mengerti, berilah sokongan dan kerjasama. Bagi anda yang masih belum faham, dekatilah dan dengarilah apa yang berlaku dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat dan yakinlah bahawa anda yang ada sesuatu yang kurang, maka bantu dengan menegur dan memberikan gambaran bagaimana boleh diperbaiki. Baik Datuk, saya sebenarnya kalau saya cerita panjang, saya akan jadi macam Datuk kan, tak ada berhenti. Jadi, saudara, jom bisik ini adalah ditugaskan untuk memberi kepada anda cerita-cerita di sebalik tabir, cerita-cerita kerja-kerja yang dilakukan di lapangan, maklumat-maklumat yang anda perlu tahu. Jadi oleh kerana itu, pastikanlah diri anda ini senantiasa mendapatkan maklumat daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi saudara, saya amat berbangga bersama dengan Jom Bisik dan bagi anda, saya harapkan anda terus memberikan sokongan-dukungan kepada JKM. Baik, sehingga kita berjumpa lagi dalam sisi ataupun episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.